Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast Rashkidi. Episod kita pada hari ini adalah episod khas untuk membincangkan tentang Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-16. Dan seperti tagline kami, perbualan tanpa skrip, perspektif tanpa filter. Dan hari ini kita nak kupas isu-isu utama politik di Johor, strategi Barisan Nasional Johor, hubungan dengan kerajaan perpaduan, isu adun lantikan dan juga perspektif anak muda. Tapi sebelum saya mulakan podcast pada malam ini, saya nak kupas sikitlah sejarah latar belakang Pilihan Raya Negeri Johor dan juga PRU 15. Sedikit sebanyak untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pada PRN Johor tahun 2022, jumlah kerusi yang dipertandingkan adalah sebanyak 56 DUN. Barisan Nasional memenangi 40 kerusi, manakala Pakatan Harapan 12 kerusi, Perikatan Nasional 3 kerusi dan lain-lain 1 kerusi. Berbanding dengan PRU 15 Johor yang sebanyak 26 kerusi parlimen dipertandingkan, iaitu 9 daripadanya dimenangi oleh Barisan Nasional, 14 daripada Pakatan Harapan dan 2 daripada Perikatan Nasional dan 1 muda. Tapi sebelum kita nak berbincang tentang lebih lanjut, eloklah untuk saya ceritakan tentang pecahan kemenangan Barisan Nasional dalam PRN Johor. Dalam 40 kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional ini, sebanyak 33 kerusi dimenangi oleh calon daripada Parti UMNO, MCA sebanyak 4 kerusi, MIC 3 kerusi. Dan manakala pecahan kemenangan PH dalam PRN Johor yang lalu adalah 10 daripadanya adalah DAP, PKR 1 kerusi, Amanah 1 kerusi dan Muda 1 kerusi. Berbanding dengan waktu kita PRU 15 di Johor, jumlah kerusi yang dipertandingkan ada 26. Gabungan yang menang di Pakatan Harapan di Johor adalah PKR sebanyak 7 kerusi, DAP 5 kerusi, Amanah 2 kerusi dan Muda 1 kerusi. Dan untuk pecahan kerusi Barisan Nasional di Johor pula, UMNO sebanyak 7 kerusi, MCA sebanyak 2 kerusi. So dengan itu, bersama-sama saya pada hari ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, iaitu saudara Nur Azli bin Amrus, Ketua Pemuda UMNO Johor. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini untuk join podcast. Thank you Okay. for inviting. Okay bang, untuk abang punya perhatian lah, podcast ni sebenarnya dirancang untuk perbualan yang lebih santai, lebih berisi informatif. Dia bukanlah benda yang formal lah. Okay. So saya nak abang santai, relax. Yeah. Boleh. Sebab kita nak dengar perspektif, honest perspektif dan juga the real experience yang Abang Azlin daripada lapangan politik lah di Johor. Okay. Dan sebenarnya tema kita hari ini adalah tentang purely about Pilihan Raya Negeri Johor. Okay? Dan fokus perbualan kita termasuklah tentang beberapa perkara yang utama, which is keputusan Barisan Nasional Johor bertanding di semua kerusi, 56 kerusi, perspektif tentang terhadap kerajaan paduan, perbezaan pendekatan BN Johor dan BN Sabah, Pendidikan Pemuda UMNO Johor tentang isu adu lantikan, perspektif anak muda dan juga akar umbi. Dan mungkin last but not least, soalan yang mungkin agak viral sikit adalah implikasi Johor terhadap negeri-negeri lain menjelang PRU. Okay. So sebelum kita cerita tentang kita punya segmen-segmen atau topik yang hangat ni, boleh tak saudara Azlin ceritakan sikit sebanyak tentang latar belakang pendidikan, politik, sebab kita punya pendengar nak kenal lah siapakah sebenarnya saudara Nur Azlin ni. Oh ya ke? Itu dia punya permulaan untuk sesi kita malam ni. Okeylah, saya hari ini sebagai Ketua Pemuda UMNO Negeri Johor sejak tahun 2023. Dan pada masa yang sama, kalau dalam sistem ataupun dalam cara UMNO ni, you must be a Ketua Pemuda bahagian first lah. Sebelum kita boleh dilantik sebagai Ketua Pemuda Negeri. So this is my second term ataupun penggal kedua saya sebagai Ketua Pemuda UMNO bahagian Pasir Gudang. So I'm from Pasir Gudang. Saya menjawat Ketua Pemuda bahagian Pasir Gudang sejak 2018. Ini penggal kedua saya. Tahun ni pun kalau nanti bulan 6 nanti saya pun dah 41 tahun. So this is my last term sebagai ketua muda lah. Jadi memang kita kalau boleh biarlah ada satu kejayaan yang manis kan kita cipta dan kita tinggalkan semasa saya jadi Ketua Pemuda Negeri ni, dan kalau boleh pilihan raya negeri yang mungkin
yang ke-16 Pilihan Raya Negeri Johor yang boleh berlaku pada bila-bila masa ni, semasa saya jadi Ketua UMNO Negeri, kita mengharapkan bakal tercipta satu lagi sejarah ataupun UMNO Barisan Nasional Johor boleh terus kekal jadi kerajaan di negeri Johor. Latar belakang pendidikan, graduate 2008 daripada di University of Warwick, United Kingdom. Sejurus lepas habis belajar tu, bidang apa tu belajar? Bidang mechanical engineering. Dia memang lagi jauh lah bidang kan. Simpang jauh tu. Betul. Minat lah mungkin lah. Minat terlibat dalam politik ni sejak di bangku universiti lah. Dengan pelibatan dalam kelab UMNO luar negaranya. Sehinggalah balik habis belajar, dapat peluang bekerja dengan seorang Menteri Persekutuan. Banyak pengalaman dan juga pendedahan yang diberikan oleh beliau. Ilmu juga yang ditimba. Maknanya sebab betul-betul minat politik. Jadi sampai ke hari ni, Alhamdulillah dapat tak sangka juga dapat jadi Ketua UMNO Negeri kan. Tapi perlu kerja kuat dan perlu kerja keras lah. Menyumbang kembali untuk parti. Abang juga pernah menjadi calon pada PRU. Good experience. Walaupun mungkin belum ada rezeki, tapi alhamdulillah pilihan raya yang ke-15 tahun 2022 diberi peluang, diberi kepercayaan oleh parti bertanding di Parlimen Pasir Gudang. Walaupun keputusan tak memihak, tapi saya ambil itu sebagai satu pengalaman dan juga iktibar dalam hidup lah. To make me a better person. That has always been. Menang kalah tu saya rasa memang dah jadi adat pertandingan. Ataupun dalam politik pun memang ada dia punya turun dan naiknya. Ada ups and downs, acceptance dan rejections. That's basically life dan juga has always been part of life. So sejauh mana apa yang dilalui itu semua jadikan you a better person, saya rasa itu antara nilai dan juga pengajaran dalam hidup yang saya sentiasa akan ambil dan ingat sampai bila-bila lah. Menarik. Abang punya background ni memang sangat, orang cakap, tersusun lah dari segi pendidikan, dari segi kerjaya politik, sebab sebenarnya ialah tak ramai orang ada peluang sebegitu kan. Dan abang punya perjalanan politik ni untuk saya very structured, and insyaAllah antara tokoh-tokoh yang ahli-ahli politik yang memang saya look up for lah kan. So insyaAllah ada peluang dan juga peluang yang cerah di masa hadapan. Dan sebelum kita kembali kepada segmen yang kita nak bincang direct lah, straight to the point kan. Sebenarnya topik kita pada hari ini kita nak bagi dia lagi panas sikit lah kan. Okay. Kita tahu Pilihan Raya Negeri Johor ni dia ada elemen macam mana dia tengah panas. Dan Sabtu lepas MB Johor announce yang kita nak go solo. Bertanding di semua 56 kerusi DUN yang ada. Dan sejurus lepas itu, sehari kemudian PH punya convention juga di Johor. Okay. Dan secara ironinya mengambil statement daripada ketua Johor lah, ketua PH Johor. Dia cakap dia nak tidurkan UMNO di Johor. Nak kuburkan UMNO di Johor. Dan statement ini disambut baik oleh pengurusi Pakatan Harapan lah, iaitu Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk segmen ini, soalan saya, Saudara Azlin, keputusan BN Johor untuk bertanding 56 kursi dalam PRN 16 ni, dia sebenarnya telah menimbulkan pelbagai persepsi. Dan ada yang kata ini adalah satu perbuatan khianat, terutama kerjasama kita di kerajaan pusat. Okay. Apa pandangan Saudara Azlin tentang isu ni? Pertama, pengumuman Yang Amat Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Ghazi, selaku pengurusi Barisan Nasional Johor pada hari Sabtu, saya sendiri pun sebenarnya terkejut lah kan. But setidak-tidaknya menjawab teka-teki yang selama ni menjadi yang sentiasa timbul. Bukan saja dalam negeri Johor, malah di seluruh negara. Setidak-tidaknya pengumuman beliau pada hari Sabtu yang lalu, yang terus mengumumkan bahawa, dan pastinya itulah mewakili suara akar umbi dan juga kehendak kami, jentera UMNO dan juga Barisan Nasional khususnya di Johor, yang memang nak kalau boleh UMNO di Johor ni ataupun Barisan Nasional di Johor ni terus bertanding. Cuma saya tak sukalah, saya sedikit tak berapa gemar guna perkataan solo tu. Sebab tak ada istilah gerak solo sebenarnya. Sebab kita selaku penyandang kepada kerajaan yang sedia ada. Jadi satu perkara biasa untuk apabila sampai masa
apabila sampai masa untuk kita renew ataupun untuk kita perbaharui mandat bila dalam medan pilihan raya, dan kita menawarkan diri sebab kita adalah penyandang. Dan tertubuhnya kerajaan negeri Johor pada susulan daripada PRN tahun 2022, pilihan raya negeri pada tahun 2022 pun, kita tak bergabung ataupun tak bekerjasama dengan mana-mana parti. Jadi kita hanya apabila MB umum pada hari Sabtu, satu, jawab teka-teki yang selama ini memang orang nak tahu jawapannya, dan hari ini dah ada jawapan dan juga dah terjawab. Dan yang keduanya, apabila kita umum kata kita nak bertanding semua kursi, adalah satu jadi perkara biasa kepada penyandang dan juga mereka yang sedang memerintah kerajaan, iaitu penyandang, untuk memperbaharui mandat untuk pastikan bahawa ataupun untuk mempertahankan kerajaan yang dia sandang. Jadi itu jadi perkara biasa dalam amalan demokrasi. Dan yalah, mungkin ada pihak ataupun PH terutamanya yang mungkin selama ni mengharapkan kononnya kita nak bekerjasama dengan dia untuk pilihan raya negeri. Kononnya sebagai way forward lah. Bagaimana bentuk kerjasama politik yang UMNO ataupun parti-parti lain akan buat bagi berhadapan dengan pilihan raya negeri. Seolah-olah mereka terasa marah, terkilan, dan sebab tu kita nampak banyak macam-macam reaksi daripada susulan daripada pengumuman tersebut, yang saya rasa tak apalah, dalam politik kan semua orang bebas untuk menzahirkan dan juga melahirkan rasa apa yang terbuku dalam hati. Tapi setidak-tidaknya di Johor, kita jelas bahawa apa yang Barisan Nasional cuba lakukan sebenarnya adalah untuk kita mempertahankan kerajaan yang kita sandang. Dan itu memang jadi perkara biasa dalam amalan demokrasi, dan tak berdosanya lah kita apabila kita selaku parti yang menyandang membuat pengumuman untuk bertanding ke semua kerusi yang akan dipertandingkan. Jadi kalau di peringkat, kebetulan pula sehari sebelum pengumuman dibuat oleh pengurusi Barisan Nasional Johor, Dato' Wan Hafiz, pada hari Sabtu. Kebetulan, dia tak ada kebetulan lah, maknanya PH nak buat convention tu sebenarnya dah dirancang lama. Dan pun dia pun tahu bahawa pilihan raya negeri akan berlaku di Johor terlebih dahulu, jadi dia buat keputusan untuk buat convention Pakatan Harapan di Johor. Tak ada masalah, kita alu-alukan. Dan saya rasa dia pun sebenarnya apabila MB pun tak kurang bijaknya apabila saya boleh katakan bahawa sebenarnya PH dah masuk perangkap lah. PH dah masuk perangkap apabila apa yang dibicarakan dan apa yang diperbualkan sepanjang konvensyen berkenaan semata-mata hanya kerana kerjasama kita dengan mereka. Jadi hari ini dah terjawab bahawa memang masing-masing akan bertanding menggunakan bendera dan juga atas gabungan politik masing-masing. Barisan Nasional dah umum, mereka sendiri dah sahut cabaran tersebut, pun akan umum kata nak bertanding semua. Hari ini pun Perikatan Nasional pun umum. Saya rasa akhirnya yang akan mendapat manfaat terbanyak adalah rakyat. Kerana kita sebagai Malaysia, sebagai sebuah negara demokrasi matang dan terbuka, bebas untuk rakyat memilih, dan akhirnya bebas untuk rakyat memilih siapa yang mereka rasakan terbaik untuk mereka sandarkan harapan dan sokongan serta kepercayaan mereka untuk menjadi kerajaan negeri. Jadi best man win. Very interesting fact dan juga very solid punya answer lah. Saya nak tambah sikit bang tentang dari sudut pengkhianatan tu satu, tapi Datuk Lomar Adam Marbolin buat statement pula. Dia cakap adakah rasional ke Barisan Nasional nak bertanding solo kalau ikutkan keputusan PRU 15 yang nampak gaya seperti saya mention tadi kan, kita di PRU Johor 15 yang lalu PH memenangi 14 kerusi dan BN hanya 9. Okay. So itu satu benda yang nanti kita akan bincang lebih lanjut lah. Atau apa nak komen terus? Well, Lokman is Lokman lah. Lokman, saya semua pun kenal lah siapa Lokman. Tapi kalau dia tak bercakap, dia sendiri tak yakin dengan parti dia, saya rasa suruh dia tukar parti lain lah. Tak faham tak? Maknanya kalau kita sendiri, kita datang daripada sebuah parti tu, mesti kita yakin dengan parti tu. Kalau dia sendiri pun ragu-ragu, tak menaruh orang kata ragu-ragu dan juga tak dapat nak mempertahankan keputusan yang parti dah buat, saya rasa baik dia tukar parti lain lah. Sebab tu saya rasa dia pun dah kena buang daripada Johor kot.
Itu Lokman. Baik. Sabar, kita tengah build up ni, tapi kita akan cerita balik lagi tentang soalan ni, tentang isu tentang antara PRU 15 dengan PRN 15 Johor. Okay. Baik, soalan berikutnya, kita juga nampaklah berbalik pada konvensyen Pakatan Harapan pada Ahad lepas. Kita juga nampak banyak perhatian terhadap konvensyen Pakatan Harapan lah baru-baru ni kan, kat Johor, kebetulan jugalah. Tapi bagaimana pemuda UMNO Johor ni menilai penganjuran konvensyen ni, dan ada tak pandangan strategik ataupun persepsi politik sebaliknya? Saya rasa memang dia dah masuk perangkap. Sebab tu apabila antara perangkap yang dia dah masuk, salah satunya apabila Anthony Locke, Sekretari Jeneral ataupun Setiausaha Agung DAP, umum kalau hari ini Johor bubar, Negeri Sembilan pun nak bubar. Bermakna memang itu pun apa yang kita cuba buat di Negeri Sembilan. Memang akhirnya apa yang krisis, ialah seolah-olah macam krisis undang-undang tubuh ataupun krisis yang melibatkan yang di-Pertuan dan juga undang di Negeri Sembilan, yang akhirnya Barisan Nasional ataupun Wakil-Wakil Rakyat UMNO di Negeri Sembilan tarik sokongan. Dan memang kita sebenarnya maknanya kita cuba bawa ke arah tu supaya akhirnya di Negeri Sembilan Dewan Negeri boleh terbubar dan akhirnya boleh diadakan pilihan raya negeri, dan supaya rakyat boleh pilih siapa yang layak untuk kita sebagai antara penyelesaian kepada nak merungkaikan isu yang sedang berlaku di Negeri Sembilan. Jadi bila maknanya seolah-olah menzahirkanlah apa yang sebenarnya tersirat dalam hati PH di Negeri Sembilan, apabila dia gunakan kesempatan itu untuk beritahu kata seolah-olah kalau Johor bubar hari ini, Negeri Sembilan pun nak ikut sama, pun tak ada masalah. Saya rasa bagi Barisan Nasional untuk sahut itu sebagai satu cabaran. Selain daripada itu, ialah apabila kita buat pengumuman pada hari Sabtu dan konvensyen berlaku pada hari Ahad, yang saya katakan mereka termasuk perangkap apabila tak habis-habis. Tak habis-habis apa yang diratibkan sepanjang konvensyen tu, kata UMNO hianat dan UMNO hianat. Apa yang UMNO hianat pun saya tak faham. Yalah, kita tahu walaupun wujud kerjasama untuk kita sama-sama bentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan, memang kita tahu bahawa ini hanyalah hubungan ataupun kerjasama yang bersifat sementara. Apabila sampai masanya, memang kita akan, maknanya UMNO berhak untuk mengkaji dan menilai semula bentuk dan kerjasama yang sedang dijalinkan ataupun yang akan dijalinkan dengan mana-mana gabungan ataupun mana-mana koalisi politik untuk pucuk pimpinan akhirnya tentukan nak masuk pilihan raya umum yang ke-16 tu dengan cara mana. Dan apabila kita di negeri kita buat putusan kata kita nak masuk pilihan raya negeri, mungkin akan berlaku dalam masa terdekat, kita kata kita nak macam saya katakan tadi, bukan kita nak gerak solo, kita hanya nak mempertahankan mandat ataupun mempertahankan kerajaan yang kita sedia bentuk dengan kekuatan sendiri yang kita ada. Jadi itu sebenarnya bukan satu masalah besar dan bukan satu perkara dosa pun dalam demokrasi. Jadi sebenarnya tak berhak untuk mereka rasa hianat ataupun terhianati ataupun rasa marah ataupun rasa tak puas hati. Patutnya mereka, sebagai sebuah parti politik, patutnya mereka bersedia dengan apa juga kemungkinan. Dalam politik pun banyak memang banyak kemungkinan, dan sudah tentulah sebagai sebuah parti politik sepatutnya berani untuk berhadapan dengan apa juga kemungkinan. Dan apabila satu kemungkinan apabila Barisan Nasional dah buat satu ketetapan, dan saya rasa itu ketetapan yang memang seperti yang dikehendaki oleh pimpinan dan juga suara akar umbi, jadi kita bersedia untuk kita pertahankan kerajaan yang kita sedia bentuk, dan sudah tentulah untuk kita kalau boleh terus menjadikan negeri Johor itu kalau boleh milik mutlak UMNO dan Barisan Nasional sepenuhnya dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Jadi apa yang berlaku sepanjang konvensyen, kita berjaya seolah-olah macam kita berjaya kontrol lah apa yang naratif sepanjang kempen, sepanjang konvensyen berkenaan, yang akhirnya ianya tertumpu kepada soal kononnya kita dihianati. Padahal bagi saya tak perlu pun mereka rasa sebegitu. Walhal ini sebuah negara demokrasi, mana-mana parti politik, mana-mana gabungan boleh mengumumkan untuk bertanding dengan apa cara pun. Pokoknya dia sebagai sebuah parti politik lah, berani ataupun tak berani. Jarang selalu tengok. Yalah, maknanya ada sebab tu
kerana mereka kenapa Pakatan Harapan takut sangat nak pilihan raya ni. Mungkin mereka tak tahulah. Mungkin kerana banyak janji tak terlaksana ke. Mungkin apa yang dijanjikan selama ni masih tak tertunai ke. Ataupun hari ni kalau kita tengok pun mereka berada dalam satu keadaan yang paling lemah kan. Dengan perpecahan dalaman yang sedang berlaku, itu menyebabkan mungkin tak beranilah untuk berhadapan dengan pilihan raya dalam masa terdekat. Baik, sikit sebanyak ingin mengambil statement daripada Setiausaha Agong DAP lah, Anthony Loke, yang mengatakan bahawa kalau esok Dewan Undangan Negeri Johor bubar, maka Negeri Sembilan juga dia akan dibubarkan. So sikit sebanyak, adakah ini satu bentuk threat ataupun ancaman, ataupun orang cakap apa kalau bahasa Melayu, threat apa? Ancaman. Mengugut UMNO. Untuk meneruskan meneruskan kerjasama inilah. Tak ada masalah. Macam saya kata tadi, akhirnya Anthony Loke, apa yang dicakapkan itu maknanya terzahir apa yang sebenarnya yang ada dalam hati beliau. Sebab dia pun salah seorang adun ataupun wakil rakyat di Negeri Sembilan, yang apabila antara yang kita nampak yang boleh mungkin merungkaikan secara total ataupun boleh for once and for all apa yang sedang berlaku di Negeri Sembilan itu, akhirnya dengan membubarkan DUN dan pulang balik mandat kepada rakyat untuk tentukan siapa yang boleh jadi calon menteri besar dan sebagainya, supaya yang boleh bentuk, mana gabungan parti politik yang boleh bentuk kerajaan negeri, supaya apa yang berlaku di Negeri Sembilan itu dapat dirungkaikan dan kerajaan negeri dapat berfungsi seperti sedia kala. Baik. Tanpa menjejaskan kesejahteraan rakyat. So Anthony PH sebenarnya pun terperangkap dengan apa yang kita buat. Baik, dan rentetan daripada statement itu, mungkin mereka ni terkesan dengan sejak pengumuman Solo Move Barisan Nasional kan, kat Johor ni, ada suara yang mengatakan bahawa again Barisan Nasional ni tidak berterima kasih kepada Kerajaan Perpaduan. So bagaimana Saudara Azli menilai persepsi ini dan apa mesej sebenar yang ingin disampaikan? Pertama, kita kena faham, Malaysia ni adalah sebuah persekutuan. Persekutuan tu ahli-ahlinya adalah setiap negeri. Malaysia takkan maju andai kata ataupun takkan membangun ataupun takkan berkembang andai kata kalau tak ada peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh setiap negeri. Itu konsep persekutuan. Betul tak? Maknanya andai kata kalau semua negeri dalam persekutuan, semua negeri dalam Malaysia itu semua lemau, semua tak berkembang maju, semua mundur dan sebagainya, saya tak rasa Malaysia akan berkembang maju. Sebab tu contoh macam KDNK Malaysia, dia mesti ada negeri yang menyumbang. So Johor antara negeri yang aktif dan antara top 3 lah. Kan? Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Selangor, Johor dan Pulau Pinang lah antara negeri yang orang kata membangun secara pesat, yang mengembang dengan jayanya, dan sentiasa antara yang menyumbang kepada KDNK yang tinggi, pertumbuhan yang tinggi kepada Malaysia. Jadi kat sini sebenarnya kita tengok macam PH jugalah. Kononnya dia bentuk kerajaan persekutuan, dan apabila negeri seolah-olah dilihat dilihat seolah-olah macam sedikit berbeza angin ataupun belaga angin dengan kerajaan persekutuan, terus mengungkit ataupun kononnya tak ikhlas apa yang sebenarnya dibuat oleh kerajaan persekutuan kepada Johor. Saya tak rasa itu satu semangat federalism ataupun semangat persekutuan yang baik. Seolah-olah macam kerajaan persekutuan boleh mengugut, boleh mengungkit-ungkit, boleh buruk siku apa yang diberikan kepada kerajaan persekutuan selama ini kepada kerajaan negeri, untuk kerajaan negeri itu untuk berkembang dan bertumbuh. Dia kena faham, macam saya katakan tadi yang di awal, bahawa Malaysia adalah sebuah negeri persekutuan. Malaysia takkan mungkin maju andai kata mana-mana negeri dalam persekutuan tu tak maju. Jadi sepatutnya itu andai kata kalau itu pendekatan yang kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan cuba buat, dengan mengungkit, dengan buruk siku, dengan tak ikhlasnya yang kononnya kata negeri Johor itu tak mungkin maju andai kata tanpa bantuan daripada kerajaan persekutuan. Saya rasa itu bukan satu semangat federalism ataupun semangat persekutuan yang baik lah kalau kita sebagai sebuah negara. Jadi hari ini, dan itulah apabila kita buat keputusan untuk bertanding semua DUN, barulah perkara-perkara ni timbul. Barulah kita nampak tu ketidakikhlasan pimpinan yang kononnya yang 2-3 orang menteri, Perdana Menteri sendiri sebagai Menteri Kewangan,
Anthony Locke sebagai Menteri Pengangkutan, mungkin ada 2-3 menteri lain yang jaga ekonomi datang daripada Pakatan Harapan, dah mula hari ini berkira-kira. Dulu pun kita ingat juga kalau zaman kita masa tu UMNO Barisan Nasional jadi Kerajaan Persekutuan, dia kata kononnya kita tak berlaku adil pada Kelantan. Kononnya kita tak berlaku adil pada negeri Terengganu, kalau Terengganu bawah PAS dan sebagainya. Tapi hari ini sifat dan juga perangai yang sama yang sebenarnya ditunjukkan oleh pimpinan Pakatan Harapan apabila mengungkit-ungkit dan buruk siku tentang apa yang dicuba jayakan. Pokoknya kita di Johor, kita mampu, kita yakin dengan kepimpinannya Amat Berhormat Menteri Besar, sokongan daripada istana yang kita terima, kita akan buat yang terbaik. Sebab akhirnya yang kita nak bangunkan adalah negeri kita, yang kita nak beri kesejahteraan adalah bangsa Johor, dan akhirnya saya rasa di situ rakyat boleh menilai siapa yang sebenarnya betul-betul ikhlas untuk membangunkan negeri dan untuk mensejahterakan rakyat. Okey, baik. Kita berbalik kepada tentang Go Solo ni tadi kan. Okay. Kita nak balik sikit timeline kita pada perayaan negeri Sabah yang lalu kan. Pada perayaan Sabah yang lalu, mereka juga nak Go Solo. Tapi hakikatnya Barisan Nasional Sabah ni dia kalah teruk lah dengan hanya menangi 6 kerusi lah. Dan Barisan Nasional Johor pun buat move yang sama lah, iaitu pendekatan yang sama, iaitu nak Go Solo. BN Johor ni tak takut ke benda sama berlaku macam di Sabah tu, di mana suhu politik sekarang ni tak menentu kan? Mungkin Saudara Azri boleh jelaskan perbezaan strategi ni di Johor. Yalah, dengan rendah diri memang kita terima pandangan itu sebagai satu peringatan yang baik lah. Maknanya tak adalah kita ni bodoh sombong ataupun terlalu angkuh. Kononnya kita hari ni kerajaan negeri, anda kata kalau kita bertanding sekali lagi kita boleh menang besar ataupun kita boleh kekalkan kekalkan kerajaan sedia ada. Anda kata kalau kita tak buat kerja betul-betul. Apa yang kekhawatiran ataupun pesanan ataupun teguran tersebut kita terima dengan hati terbuka dan dengan hati yang ikhlas, bahawa ini adalah satu peringatan baik kepada kita Barisan Nasional di Johor, bahawa kalau boleh apa yang berlaku kepada BN dan juga UMNO di Sabah tidak berulang di Johor. Kerana kalau dalam pilihan raya negeri di Sabah, memang Barisan Nasional Sabah buat keputusan untuk bertanding semua kerusi. Jadi macam saya katakan tadi, kita terima peringatan dan juga teguran tersebut dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang terbuka, pemikiran yang sangat waras dan rasional dan penuh dengan rendah diri. Dan sebab itulah kalau cuma di Johor tu keadaannya senarionya berbeza lah. Kita ada, maknanya kita BN dan juga UMNO di Johor ada kepimpinan yang jelas. Kepimpinan yang jelas tu maknanya kita ada, Johor tu diterajui oleh Menteri Besar yang mempunyai daya kepimimpinannya, dan alhamdulillah hari ini populariti beliau pun sangat baik. Disebabkan pelbagai usaha dan juga disebabkan apa yang dibuat di Johor itu, nampaknya sehingga kali ini rakyat suka dan juga puas hati. Yang keduanya, kita ada track record ataupun rekod pencapaian yang kita boleh sandarkan, berbeza dengan berbeza dengan UMNO dan juga BN di Sabah. BN di Sabah hanyalah sebahagian daripada kerajaan. Dia bukan ketua menteri. Jadi kalau ada rekod dan pencapaian pun mungkin tak sebaik apa yang kita telah buat dan apa yang kita boleh tawarkan di Johor. Dan yang paling mustahak, beza kita dengan UMNO Johor dengan UMNO Sabah adalah apabila kita visi dan juga misi kita untuk bawa Johor ni ke mana. Itu pun satu perkara yang orang kata kita ada wawasan tu. Kita ada wawasan tu nak bawa Johor ni ke mana. Dan itu penting dalam untuk kita dapat mandat dan juga kepercayaan serta harapan ataupun orang kata nak yalah, sebab soal pilihan raya ni nak suruh orang percaya pada kita satu, nak suruh orang sandarkan harapan mereka pada kita satu, nak suruh orang beritahu kata masa depan, orang kata nak mempertaruhkan masa depan mereka pada kita pun is another. Jadi setidak-tidaknya saya yakin kita di Johor dengan dua sebab lain yang saya sebutkan tadi boleh tawarkan masa depan dan juga wawasan yang lebih jelas ke mana Johor ni kita nak bawa. Jadi macam saya kata, kita terima, terbuka, rendah diri dan berterima kasih atas teguran dan peringatan yang diberikan tentang perbezaan antara BN Johor dan juga BN Sabah. Kita terima dengan hati terbuka, dan macam yang saya katakan tadi, dengan kepimpinan negeri yang jelas, dengan track record atau rekod pencapaian yang kita boleh sandarkan, dan dengan yang paling utama visi, misi dan juga wawasan untuk negeri yang jelas, insya-Allah itu maknanya itu mungkin boleh kita jadikan sebagai antara sumber kekuatan lah untuk kita dapat kepercayaan rakyat.
Oh, menarik isu tu. Saya nak sebenarnya saya nak olah lagi dalam, cuma takut masa mencemburui pula. Tak apa Tapi nanti. saya akan cuba tanya baliklah nanti di hujung Okay. podcast. Dan isu yang mungkin lagi penting lah, lagi satu isu penting. Uh, Tentang rang undang-undang pindaan enactment negeri untuk membolehkan Dun Johor ni melantik adun lantikan. Yeah. Dan isu ni sebenarnya viral lah dekat social media, kat thread terutamanya lah, tentang apa gunanya adun lantikan ni, apa fungsinya, kenapa nak perlu buat sekarang sebelum PRN kan, kenapa tak selepas PRN. Dan untuk pandangan abang lah, apa pendirian Pemuda UMNO Johor dan bagaimana ia boleh menjejaskan landscape politik negeri ni? Yalah, sidang Dun Johor yang bermesyuarat ataupun bersidang baru-baru ni pun antara lain telah buat satu pindaan kepada enactment Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri yang membolehkan Dewan Undangan Negeri Johor untuk melantik sehingga 5 orang adun lantikan. Yang mana perkara ini kalau kita tengok apa yang berlaku di Kerajaan Persekutuan, selain Dewan Rakyat yang mana dalam ahli-ahli Dewan Rakyat ataupun kita panggil lower house lah, kan dalam sistem Westminster British kita, 222 ahli semuanya melalui proses pilihan raya. Tapi jangan lupa kita ada satu lagi dewan, iaitu Dewan Negara ataupun upper house dalam sistem Westminster, yang mana ahli-ahlinya semua dilantik. Yang ni yang sebenarnya sebahagian daripada sistem demokrasi di Malaysia, berparlimen di Malaysia yang diamalkan, yang mana lower house ada peranan, upper house pun ada peranan. Lower house semuanya dipilih melalui sistem pilihan raya, 222 ahlinya, yang mana proses legislatif supaya satu rang undang-undang ataupun pindaan perlembagaan sebagai contohnya hanya dapat disahkan menjadi satu undang-undang apabila lepas kedua-dua dewan. Tapi di Dewan Negeri di negeri berbeza. Kita hanya ada Dewan Undangan Negeri ataupun Dewan Negeri di Johor. Dia tak ada upper house macam yang ada di parlimen. Jadi saya rasa lihat benda ni dari segi sudut positif. Untuk bagaimana lantikan pindaan rang undang-undang yang dibuat itu, pindaan kepada undang-undang tubuh yang membolehkan Dewan Negeri melantik 5 orang adun lantikan yang akan menjadikan Dewan Negeri satu hari nanti akan mempunyai 61 orang ahli lah. Kita lihat secara positif iaitu bahawa usaha ini akan membawa kepada bagaimana Dewan itu kita boleh perkasakan peranan dan fungsinya. Kan? Sebab kita nak make sure apabila kita buat satu rang undang-undang itu, bukan saja dari segi perbahasannya, maknanya kita nak sidang Dewan Negeri itu peranannya adalah legislatif. Untuk bagaimana dia membuat dasar, buat satu rang undang-undang yang akhirnya baik untuk negeri, yang mana dengan adanya adun lantikan tersebut boleh memastikan bahawa orang-orang yang mungkin mempunyai latar belakang yang berbeza, mereka yang terdiri daripada golongan profesional sebagai contoh, mereka yang mungkin mempunyai satu kelayakan yang tak melalui proses yang dilantik tu tadi, boleh kita bawa masuk ke dalam dewan dan menjadi sebahagian daripada anggota legislatif. Yang akhirnya macam saya katakan tadi, peranan dan fungsi Dewan Negeri itu akan lebih diperkukuh dan akan orang kata lebih dari segi discussion itu pun, dari segi perbahasan itu pun, dari segi perdebatan itu pun akan jadi lebih cantik dan juga lebih menarik. Saya tak rasa dan di situlah sebenarnya apabila kita ada satu dewan yang berfungsi dengan lebih berkesan, menyumbang kepada sistem dan juga amalan demokrasi di Johor, dengan Dewan Undangan Negeri itu akan jadi lebih perkasa. That's basically pendirian Pemuda UMNO Johor tentang adun lantikan. Dan saya rasa memang jadi amalan pun. Bukan saja di peringkat parlimen macam yang saya katakan tadi, ada lower house, ada upper house. Di beberapa negeri lain dalam Malaysia pun dah berlaku, iaitu di Sabah dan juga di Pahang, dan katanya pun di Terengganu. Cuma di Terengganu katanya tak dilaksanakan. Dan yalah yang jadi hipokritnya sorry lah, memang perkataan ni terpaksa pakai kan. Yang jadi hipokritnya adalah di Sabah sebagai contoh, ketua cabang Kota Kinabalu daripada PKR pun dilantik. Sama juga di Pahang, ada daripada 5 orang yang dilantik, ada 2 wakil daripada Pakatan Harapan, iaitu ada satu daripada Amanah dan satu daripada PKR.
Dan katanya bila perbualan saya dengan Yang Amat Mohd Menteri Besar Pahang, apabila nama-nama tu dicadang, wakil-wakil rakyat daripada DAP pun sokong dalam sidang DUN Pahang. Jadi kenapa apabila benda ni berlaku di Johor, timbulnya macam-macam ketidakpuashatian, tentangan dan juga tak setujunya datang daripada Pakatan Harapan sendiri. Ini dah double standard. Bendera PKR ataupun bendera PH di Pahang dengan Sabah berbeza ke dengan apa yang di Johor? Jadi kalau boleh mereka setuju di Pahang, mereka boleh terima lantikan di Sabah, kenapa tak di Johor? Kan? Mungkin sebab kita tak offer dia kot. Cuma kalau kita kata kita boleh bagi dia seorang satu, saya tak rasa nada dan juga reaksinya seperti yang kita dapat pada hari ini. Tapi disebabkan oleh bila kerajaan negeri Johor tu milik mutlak UMNO Barisan Nasional, dan tentulah mereka, orang kata bahasa mudahnya, tak ada peluang lah ataupun tak ada chance lah untuk dapat kotak adu lantikan tu. Betul. Itu yang menyebabkan nada dan juga menyebabkan reaksi yang kita terima daripada PH khususnya di Johor sedikit berbeza. Jadi it's all about power lah. It's all about power dan sebenarnya gila kuasa semua. Okay, tapi untuk saya fahamkan para pendengar kita, prerogatif untuk melantik adu lantikan adalah power MB lah. Tak. Dia akan, maknanya sebab tu benda ni dibawa ke Dewan. Perlu ada pindaan kepada enactment rang undang-undang. Yang akhirnya macam saya kata tadi, perlu dapat sokongan DUN. Faham? Baik. Maknanya nama-nama yang dicuba dicadangkan tu adalah akan dibentangkan dan dicadangkan oleh Dewan Negeri. Kiranya sistem ini masih lagi demokrasi lah. Dipilih dalam kalangan wakil rakyat dan itu bukanlah solely prerogatif MB. Tak. Faham. Baik. Okey, baik, saya nak melihat sikit, bawa kita punya discussion ke pandangan yang berbeza tentang implikasi nasional lah. Kan, saya melihat, yalah betul, saya punya pandangan bila UMNO nak Barisan Nasional Johor nak go solo ni sebenarnya sikit sebanyak bukan pasal Johor sebenarnya, dia pasal implikasi kerajaan pusat. Dan dengan Barisan Nasional Johor ni nak bertanding semua 56 kerusi ni, ramai cakap lah dia sebenarnya ini bukan sekadar strategi Johor lah, tetapi isyarat kuasa politik kepada Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. So adakah ini sebenarnya boleh menjadi trigger untuk PLN Melaka, Negeri Sembilan dan bahkan PRU lebih awal? Okay. Sebab kata PMX pun dia cakap pun dalam satu announcement di convention, saya ingat lagi dia cakap kalau ini gayanya dia akan buat PRU sekarang lah kan, sebab mungkin lah dalam tahun ini kan. Dan bagaimana pemuda UMNO Johor melihat implikasi Johor terhadap negeri-negeri lain dan juga kestabilan kerajaan pusat? Yalah macam saya katakan tadi, UMNO Barisan Nasional sentiasa berpandangan bahawa kerjasama dan juga hubungan yang ada dengan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan itu memang bersifat sementara. Apabila sampai masa, memang kita akan serahkan kepada pucuk pimpinan, kebijaksanaan pemimpin. Tapi dalam along the way tu, proses tu kita akan bagi pandangan lah kan. Untuk kita menilai semula, hubungan dan kerjasama politik yang kita bentuk sebelum pilihan raya umum ke-16 tu, adakah kita akan teruskan untuk kita masuk pilihan raya ataupun kita akan untuk kita masuk pilihan raya. Jadi flexibility tu memang sentiasa ada pada kita. Otonomi itu pada pucuk pimpinan parti lah. Maknanya pada Barisan Nasional untuk tentukan apabila sampai masa. For the time being memang kita fokus lah untuk kita terus berada dalam kerajaan perpaduan, untuk kita sama-sama buat kerja dengan portfolio yang tanggungjawab yang telah diberikan, mengikut portfolio kementerian masing-masing supaya akhirnya for the country kan. So itu yang kita buat all this while. Contoh macam apa yang berlaku di Johor. Johor macam saya katakan tadi, dia punya perspektif ataupun dia punya konteksnya berbeza. Sebab kita berjaya tubuh kerajaan negeri itu pada bulan Mac 2022 sebelum kerajaan perpaduan itu wujud pada bulan November dan juga Disember 2022. Tapi di Melaka berbeza pula. Walaupun menang 21 daripada 28 kursi itu sebelum kerajaan persekutuan berbeza, tapi ada berlaku pertukaran ketua menteri ketika itu daripada Datuk Sulaiman tukar kepada Datuk Rauf. Kat situ ada window. Ada window yang akhirnya membolehkan kerajaan perpaduan itu tertubuh di Melaka. Tapi saya tak boleh bercakap bagi pihak Melaka lah sebab saya datang dari Johor, saya tak tahu konteksnya apa di Melaka. Dan juga di Negeri Sembilan pun sama. Betul, apa yang berlaku di Johor memang boleh akan menyumbang kepada
apa yang akan berlaku di persekutuan dan di negeri tersebut. Pilihan raya dah tentulah. Anda kata kalau Johor dah boleh pilihan raya, lepas tu akan ada di Negeri Sembilan dan juga ada di Melaka. Di Melaka memang tak boleh lagi pun sebab memang dah almost sampai tempoh matangnya, iaitu pada sebelum bulan Oktober tahun ini. Maknanya suka tak suka memang kena buat pada tahun ini juga. Jadi apa ini adalah ialah kalau kita sebagai sebuah negara pula, kita tengok perkembangan apa yang sedang berlaku ni adalah ini semuanya adalah bagus untuk negara kerana inilah kematangan demokrasi yang sepatutnya ada pada negeri yang semaju kita, Malaysia. Dan patutnya akan maknanya tak ada lagi wujudnya satu orang kata apa antara dua, hanya ada dua saja pilihan, A atau B, seperti yang mungkin macam US ada Republican, Democrats, macam di UK ada Labour dengan Konservatif. Kalau di Malaysia ni maknanya orang kata maknanya rakyat ada pilihan, yang mana pilihan tersebut rakyat boleh gunakan kematangan dan juga boleh menggunakan kematangan dan juga pemikiran rasional mereka untuk pilih gabungan politik mana yang mereka rasakan layak untuk mentadbir negara. Jadi tapi itulah yang menjadi global fenomenanya pada hari ini adalah apabila tak ada satu pun gabungan ataupun koalisi politik yang mampu untuk bentuk kerajaan. Dan maknanya ya kan, macam apa yang kita alami pada tahun 2022 yang menyebabkan terpaksa bergabungnya dua gabungan ataupun dua koalisi untuk membentuk kerajaan. Yang saya rasa itu adalah antara hikmah antara yang menunjukkan bahawa politik negara, sistem demokrasi yang menjadi amalan kita selama ini menuju kepada satu politik yang semakin matang, dan itu good ataupun baik untuk demokrasi kita. So yalah, kita parti politik kena sesuaikanlah keadaan dan juga kedudukan tu seperti mengikut zaman, dan zaman berubah, dan akhirnya yang paling mustahak adalah untuk kita pastikan rakyat dapat pilihan dan juga dapat kerajaan yang terbaik. Baik. Rentetan daripada isu kestabilan di pusat dan juga announcement ataupun pengumuman untuk bertanding di semua kerusi oleh Pakatan Harapan dan juga hari ini juga Perikatan Nasional. Sikit sebanyak kan ramai anak muda lah kan, bukan sahaja di Johor. Kita cuba zoom in Johor lah untuk podcast ni. Tengok politik sekarang ni macam satu perebutan kuasa macam Game of Thrones tau. Dalam sesama parti. Mereka nampak orang politik ni gila kuasa lah. To be fair with it lah. So, tapi bagaimana pemuda UMNO Johor ni nak raikan rakyat, terutamanya anak muda? Dan saya difahamkan juga untuk perayaan kali ini di Johor, hampir 60% pengundi muda bawah 40 tahun. So, perayaan kali ini sebenarnya dia bukan sekadar sebenarnya perebutan kuasa lah. Dia tentang soal anak muda, tentang pembangunan infrastruktur, tentang ekonomi anak muda, kepentingan rakyat. Boleh tak Saudara Azrin ceritakan bagaimanakah nak yakinkan rakyat tentang bahawanya UMNO Barisan Nasional ni inilah yang terbaik untuk anak muda? Dia kalau masuk politik, teruk bertanding, teruk buat kerja, kalau tak kerana kuasa, baik jadi NGO. Faham tak? Maknanya memang tujuan masuk politik tu adalah untuk kita dapatkan kuasa. Dan yang paling mustahak adalah dengan kuasa yang ada tu, kita nak buat apa. Dan kena ingat, kuasa yang ada tu adalah datang dengan tanggungjawab dan datang dengan accountability-nya yang tersendiri. Jadi sebab itu, apabila kita menguasai kerajaan negeri sebagai contoh, dan tentulah kiblat kita adalah our true north is basically untuk buat baik untuk negeri dan buat yang terbaik untuk rakyat. Jadi bila nak buat baik untuk negeri, buat baik untuk rakyat, mestilah ada dihadirkan dengan pemimpin-pemimpin yang bagus, pemimpin-pemimpin yang kompeten, pemimpin-pemimpin yang caliber, dan yang paling mustahak adalah pemimpin-pemimpin yang mempunyai ciri dan juga orang kata a statesman. Maknanya yang boleh buat apa juga yang dia nak buat pada hari ini adalah untuk tujuan menyediakan, orang kata mempersiapkan negeri ataupun negara itu untuk masa depan dan untuk kepentingan rakyat secara keseluruhan, kepentingan jangka masa panjang rakyat dan bangsa. Kalau contoh kita negeri Johor, untuk bangsa Johor. Sebab itu Izzuddin tadi kata mungkin ada sebahagian daripada kita
mula dah sangsi ataupun muak dengan politik ni apabila dilihat sebagai seolah-olah macam tujuannya untuk berebut kuasa je. Tapi macam saya beritahu lah, tapi setiap parti pula pemimpinnya berbeza-beza. Kita kalau boleh nak kalau parti politik itu dibarisi oleh pemimpin-pemimpin yang ciri-ciri yang macam yang saya katakan tadi. Barulah apabila kuasa tu diberikan kepada pemimpin tersebut, mereka tahu nak manfaatkan kuasa yang ada itu bagi tujuan yang lebih besar, iaitu tujuan untuk kita bangunkan negeri, majukan negeri dan mensejahterakan rakyat. Jadi apabila sebab itu figura ataupun tokoh ataupun watak individu yang ada dalam parti tu ataupun watak pemimpin itu penting. Di situ rakyat boleh nilai sejauh mana mereka yakin bahawa pemimpin yang akan kita jadikan sebagai poster boy sebagai contoh, akan kita namakan sebagai menteri besar contoh, Johor sebagai contoh, mereka yakin bahawa orang itu mampu untuk mengemudi dan mengetuai sebuah kerajaan negeri. Sebab itu saya kata kurang tepatlah anda kata kalau dilihat gaduh-gaduh ni, biasalah politik kan. Politik ni dia is a war without blood. Kalau nak compare dengan is a war itself yang memang ada blood tapi sebenarnya disebabkan oleh politik. Dia berbezalah. Cakap-cakap orang kata exchange of words, exchange of fire tu biasalah dalam politik sebab masing-masing cuba untuk menunjukkan siapa yang lebih relevan dan itu perkara biasa berlaku dalam politik. Dan untuk generasi muda dan tentulah antara orang yang satu kelompok kumpulan yang kita memang rasa antara yang terpenting dengan bukan saja dari segi percentage paling ramai, sebab mereka ni juga adalah orang yang akan akhirnya mewarisi negara ni. Jadi sebab itu kalau tanya pandangan saya secara peribadilah, selagi mana parti-parti politik itu mampu untuk berbicara tentang soal kestabilan, soal gaji, soal pekerjaan, soal bagaimana nak pastikan keluar universiti sentiasa ada kerja yang bagus yang boleh menawarkan gaji yang berkualiti dan bermaruah untuk orang muda, yang sepatutnya itu yang sepatutnya jadi pilihan orang muda. Itu satu, soal kestabilan. Maknanya ada kerja, ada gaji, dan ada gaji pula ada gaji yang progresif. Kita pula orang muda juga kena juga pilih parti politik yang mungkin boleh yang concern tentang apa keperluan mereka hari ini. Kerja, soal rumah, soal pendidikan anak-anak, itu semua penting bagi generasi orang muda. Dan orang muda kena buat pilihan lah. Mana yang mereka rasakan antara pilihan-pilihan parti politik yang ada, pilihan-pilihan pemimpin yang ada, yang mampu menawarkan perkara-perkara yang sebegini. Soal kerja, soal gaji, soal rumah, soal infrastruktur yang baik, soal kualiti pendidikan anak-anak, soal menangani kos sara hidup dan sebagainya. Jadi itu anda kata kalau yakin parti politik boleh tawarkan perkara-perkara ni untuk anak-anak muda, saya yakin parti itulah yang akan dapat sokongan daripada orang muda. Baik, menarik. Okey, sebelum kita ke segmen penutup, ada satu soalan cepu mas saya nak tanya dengan Saudara Azlin lah. Ni soalan ni memerlukan critical thinking yang mungkin lagi dalam lah. Ya. Kan? Mungkin pada saya lah. Kan, sebab saya ingin menyoalkan tentang isu ataupun kemenangan kerusi waktu PRN Johor yang lalu. Waktu PRN Johor tu BN menang 40, PH 12, PN 3 dan Muda 1. Tapi PRU 15, PRU berbanding dengan PRU tahun 2022 lah. BN 9 kerusi parlimen, PH 14 kerusi parlimen, PN 2 dan dan Muda 1. Dan melihat kepada statistik dan data yang saya ada sekarang, kerusi marginal yang dimenangi yang incumbent atau penyandangnya adalah Pakatan Harapan. Ini adalah kursi-kursi marginal yang mungkin memberikan peluang untuk Barisan Nasional kembali menawan balik. Adalah seperti di Tebrau, di Segamat, di Seri Gading, Batu Pahat, Muar dan juga Mersing. Mungkin Saudara Azim boleh bagi your wisdom lah ataupun peluang kemenangan di kursi-kursi tersebut dan juga perbandingan kursi-kursi ini di PRN Johor dan juga PRU Johor yang menunjukkan data ni tidak sekata. Ada yang cakap sebab purata peratusan keluar mengundi adalah waktu PRN adalah 56%, peratusan keluar mengundi waktu PRU adalah 74%.
So bagaimana? Apakah pandangan saudara tentang isu ni? Satu benda yang orang politik sentiasa ingat bahawa yalah dalam politik ni risikonya sentiasa ada, dan risiko tu memang datang setiap kali pilihan raya. Dan kena ingat sentiasa ingat, setiap pilihan raya itu akan menawarkan risiko dan akan menawarkan peluang yang baru. Faham tak? Setiap pilihan raya tu pun berbeza. Contoh macam ialah kalau kita nak guna tu sebagai satu untuk kita analyse ataupun untuk kita kaji dari segi trend sokongan pengundi dan sebagainya, that's fair. Dan semua orang pun akan buat perkara tersebut. Tapi realitinya adalah setiap pilihan raya akan menawarkan bukan sahaja risiko tapi akan juga turut menawarkan peluang yang baru. Pokoknya di situlah, sebab itulah kat situnya kita akan tukar calon, kita akan tukar calon datang daripada parti komponen yang mana. Ini saya cerita daripada perspektif kita sebagai dalam Barisan Nasional lah. Kita akan tengok semula apa pencapaian ataupun apa sentimen lokal ketika itu. Dan pada masa yang sama kita tengok juga senario di negeri macam mana dan juga senario di persekutuan macam mana. Apa isu-isu besar yang mungkin mempengaruhi sokongan dan juga arus kepercayaan rakyat apabila sampai pilihan raya. Sebab itu macam yang saya katakan tadi, setiap pilihan raya tu sebenarnya bukan sahaja menawarkan risiko tapi juga menawarkan peluang baru. Sebab tu yalah kalau saya secara spesifik, kenapa apa yang berlaku pada bulan Mac 2022 dan apa yang berlaku pada bulan November 2022 tahun yang sama pilihan raya tahun yang sama, beza 6 bulan je. Berbeza kerana dalam tempoh 6 bulan tu somehow yalah maknanya politik apa kemungkinan pun boleh berlaku, dan ialah soal peratusan pengundi itu pun kita ambil kira, soal bagaimana dalam tempoh 6 bulan itu arus sokongan rakyat itu pun boleh berubah, siapa yang ketika itu mampu untuk mendominasi sosial medianya pun akan ada kelebihan. Itu sebenarnya strategi politik ataupun maknanya nak menunjukkan bahawa memang arus sokongan pengundi itu sentiasa dinamik dan boleh berubah. Yang mana itu yang sebenarnya yang menjadi kebimbangan setiap parti politik, khususnya calon-calon yang akan dipertandingkan bagi setiap kawasan, untuk memastikan seminimum yang mungkin mereka kalau boleh bergerak ataupun bekerja untuk mengurangkan risiko, dan pada masa yang sama semaksimum yang mungkin mereka akan bekerja keras untuk mendapatkan peluang, untuk memperbaharui peluang supaya dapat menang kursi itu. Sebab itu bagi saya yalah dah jadi adat resam, orang kata asam garam dan juga orang kata realiti lah orang politik untuk berani mengambil risiko tersebut, dan sentiasa optimis untuk menganggap bahawa apabila berlakunya pilihan raya ada sebenarnya peluang baru untuk kita rampas dan juga untuk kita kekalkan kemenangan di setiap kerusi yang dipertandingkan. Jadi kalau tak berani, tak sama masuk politik lah. Baik, menarik. Okey, Saudara Azudin, sebelum kita akhiri podcast episod kali ini, boleh tak kongsi harapan pemuda UMNO Johor kepada rakyat Johor dan juga mungkin pesanan kepada anak muda dan akar umbi lah menjelang Pilihan Raya Negeri Johor yang ke-16 ni? Okey. Pertama, izinkan saya untuk reiterate, maknanya untuk saya ulangi semula bahawa keputusan Barisan Nasional Johor untuk bertanding ke semua 56 kerusi itu memang keputusan paling tepat, dan memang itulah kehendak akar umbi pimpinan UMNO dan Barisan Nasional di seluruh negeri Johor. Yang mana kita hadir bukan kata untuk kita mengkhianati sesiapa. I don't have to be apologetic pun tentang soal ini. Kita hanya selaku parti yang penyandang kerajaan, kita hanya nak mempertahankan kerajaan yang sedia ada, dan itu memang menjadi amalan biasa dalam demokrasi. PH berhak untuk berasa apa pun, terkilan, kecil hati, marah, rasa terhati, itu hak mereka, tak ada masalah. And kita tak nak jadikan itu sebagai antara yang menyebabkan kita tak boleh move on dengan cepat. Yang paling mustahak adalah untuk kita fokus, buat apa yang perlu, susun strategi pilihan raya secantik dan juga sesistematik yang mungkin untuk kita berdepan dengan pilihan raya negeri yang mungkin boleh berlaku dalam masa terdekat. Khusus untuk anak muda, saya nak beritahu jangan ingat pilihan raya ni medan ataupun tempat untuk kita buat uji kaji ataupun bereksperimen. Apa juga keputusan yang akan kita buat apabila di kertas undi pada hari mengundi itu besok, suka tak suka, akan mengakibatkan akan memberi kesan pada hidup kita untuk satu tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun.
Andai kata kalau bukan kehidupan kita seharian pun akan beri kesan kepada kehidupan keluarga kita, kepada keluarga, kesan kepada isteri kita, akan beri kesan kepada anak-anak kita, akan beri kesan kepada ibu bapa kita yang duduk di kampung. Jadi gunakan kewarasan fikiran, gunakan pemikiran yang terbuka dan juga rasional. Jangan emosi dalam untuk membuat pilihan. Sebab pilihan raya ni is all about making a choice. Maknanya memilih dan membuat keputusan yang mereka rasakan yang terbaik untuk mewakili kepentingan dan mewakili orang kata yang mereka boleh sandarkan harapan dan kepercayaan mereka untuk satu tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi yalah, dari segi siapa mereka nak pilih tu pula, mestilah mereka yang mempunyai, yang dibarisi oleh pemimpin yang kompeten. Lebih-lebih lagi, nak menghadap situasi dunia yang penuh dengan ketidaktentuan seperti pada hari ini. Kita hari ini akan berdepan dengan krisis ekonomi, kita akan berdepan dengan krisis global, krisis tenaga, krisis global. Kita tak tahu apa akan berlaku di Timur Tengah, di Asia Barat sebagai contoh. Kita tak tahu apa lagi akan berlaku, peperangan antara China dengan US dan sebagainya. Itu semua akan memberi kesan kepada kehidupan kita sebagai rakyat biasa. Jadi pilih mereka ataupun gabungan parti ataupun parti politik yang dibarisi oleh pemimpin yang kompeten, yang betul-betul diyakini boleh menguruskan antara lain ketidaktentuan global ini. Andai kata kalau kita pilih pemimpin yang loyal, macam Sanusi yang pandai bercakap atas pentas mata-mata, saya bimbang negeri Johor ni akan jauh tertinggal dan sebagainya. Selain daripada itu, yang boleh kita sandarkan adalah rekod pencapaian. Kan? Sebelum kita tengok orang tu pun mesti kita tengok latar belakang dia, kita selidik juga. Kita selidik dulu. Dia ni belajar daripada mana? Dia ni graduate daripada mana? Kerja apa sebelum ni dan sebagainya. Itu maknanya kalau nak memilih kerajaan, mesti pilih kerajaan yang mempunyai track record yang cemerlang. Barulah kecemerlangan itu kita boleh ada kesinambungannya. Dan yang paling mustahak adalah pilihan raya ni is all about menaruh ataupun mempertaruhkan masa depan kita sebagai sebuah negeri dan juga sebagai sebuah bangsa. Jadi jangan sesekali memperjudikan ataupun mempertaruhkan masa depan negeri dan juga masa depan kita pada tangan mereka yang tak sepatutnya lah. Jadi saya rasa syarat tu dengan saranan untuk orang-orang muda khususnya berfikir, jangan kerana terlalu terpengaruh dengan social media sebagai contoh kita buat pilihan yang salah. Jangan kita terlalu beremosi yang akhirnya kita pun buat keputusan yang salah. Orang emosi ni memang selalunya buat salah, buat keputusan yang salah. Datang dengan hati yang terbuka, sentiasa berfikiran rasional, tengok, selidik betul-betul sebab ada tempoh kempen yang panjang dan sebagainya. Buatlah pilihan mana yang dirasakan terbaik untuk negeri dan juga untuk diri kita. Sekian, terima kasih banyak Saudara Azlin, satu pesanan yang sangat impactful kepada anak muda, menusuk kalbu lah. Terima kasih jugalah kerana berkongsi pandangan dan juga insight yang sangat berharga. Yalah, dengan pengalaman yang ada, latar belakang pendidikan yang baik, saya memang sentiasa doakan Saudara Azlin Thank you. ke depan maju jaya, dan kalau menjadi calon, saya akan make sure dia ni lah seorang calon yang sangat baik, sangat pendidikan. Dan untuk pengetahuan abang dan juga semua pendengar, sebenarnya Rashkini ni kita committed lah nak bawa perbualan yang dekat dengan rakyat tanpa tapisan kan, cerita sebenar yang kami cuba siarkan ni supaya suara kepimpinan ni dapat difahami dengan lebih jelas oleh rakyat, khususnya generasi muda. Tapi podcast ini sebenarnya bersifat neutral lah, dia tidak berpartisan. And so saya cuba menjadi se-neutral yang boleh demi untuk memperjuangkan idealism dan juga political ideologi saya lah. Sebab saya ada satu mission jugalah bila buat podcast ni adalah untuk sebenarnya siapa-siapa pun masuk politik sebenarnya untuk buat polisi lah, buat dasar, untuk penambahbaikan negara lah, bukan untuk siapa-siapa lah, untuk semua warga negara Malaysia, tak kira lah bangsa apa, Melayu ke, India ke, Cina. Sekian, itu saja. Terima kasih sekali lagi Saudara Azlin kerana sudi untuk berada di podcast ini, dan terima kasih juga kepada kita punya audience, dan terima kasih dan jumpa anda di episod akan datang.